Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rahmatullahi. Terima kasih Ramadan yang berhormat Datuk Seri Sobri Yaakob, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Perdagangan, yang berbahagia yang berhormat Datuk Hamzah bin Zainuddin, Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, yang berbahagia Datuk Muhammad Zain Matum, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Perdagangan, yang berbahagia Datuk Abdul Fattah Hamdullah, Timbalan Presiden Angkasa, yang berbahagia Encik Hawa Muhammad Saleh, Timbalan Pengurusi Eksekutif SDM, yang berbahagia Dr. Insinyur Megat Razman bin Megat Khairuddin, Pengurusi Eksekutif Samata Communications yang berbahagia Datuk Dr. Eric Chua, Chairman Spice CSL International yang berbahagia Encik Abdul Khalid Masareh, General Manager Hong Leong MSIG Takapur, yang berbahagia Encik Abdul Aziz bin Abdul Yaakob, CEO Jaringan Komunikasi Communication yang Datuk tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat Menteri Datuk Seri Sobri Yaakob atas kesudian beliau hadir bersama kita dan khususnya merasmikan majlis pelancaran pada pagi ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang turut hadir dalam majlis pelancaran program Satu Jaringan, Satu Koperasi, Satu Komuniti Mic Angkasa. Ini merupakan salah satu program perniagaan yang Angkasa rangka dalam bidang komunikasi untuk manfaat harian koperasi negara. Tuan-tuan dan puan-puan, juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak Samata atas kesediaan turut bersama dengan Angkasa bagi menjayakan program ini dan membantu membawa Angkasa dalam bidang telekomunikasi. Angkasa berpegang kepada prinsip kalau kita nak berniaga, kita berniaga dengan orang yang kaya. Kalau nak bersedekah, bersedekahlah dengan orang miskin. Berarti kita cari partner yang boleh bawa kita. Kalau kita kata kaya, itu bukan kaya wang, dia kaya pengalaman, kaya konten dan segala-galanya. Jadi Samata memenuhi ciri itu. Tahniah kepada Samata di atas kesediaan bersama dengan Angkasa. Tuan-tuan dengan menterinya bersama pada hari ini memberi peluang kepada koperasi dan anggota koperasi terlibat dalam perniagaan dalam bidang komunikasi. Sebagai permulaan, Mic Angkasa hanya menyediakan khidmat menjual dan menambah airtime, iaitu top up sahaja, dan kemudian dia akan dikembangkan kepada beberapa produk yang lain yang boleh memanfaatkan gerakan koperasi dan juga ahli-ahli koperasi, terutama sekali kepada koperasi pembiayaan syariah Angkasa Kopsya. Ia akan pasti membantu Bank Kopsya untuk membuat pembayaran bil secara online, payment gateway dan juga e-commerce. Ini bermakna anggota koperasi seluruh negara akan dapat manfaat dari perkhidmatan ini sebagai, pertama boleh menjadi sebagai master distributor, boleh menjadi distributor dan juga menjadi reseller. Saya merayu koperasi dan kooperator semua untuk terus serta bersama dengan Mic Angkasa. Ia tidak merubah nombor telefon yang sedia ada 012, 013, 019 dan 013 terus sama seperti itu, hanya berdaftar dengan nama dengan Mic Angkasa. Bila kita call saja 012 keluar Mic Angkasa, bukan keluar lagi Maxis, bukan keluar lagi Digi. Itu yang saya faham. Dengan ini berarti tuan-tuan akan mendapat ulangan lebih daripada permulaan sendiri. Daripada sebanyak 18% yang diperuntukkan, kita telah mengagihkan berapa yang pulang balik kepada pengguna dan juga berapa persen dipulang kepada Angkasa, berapa persen yang diberi kepada infak Allah
Dengan kata lain, setiap tuan-tuan telah menginfakkan kepada wakaf yang telah dilancarkan oleh Angkasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai dasar Angkasa telah berubah daripada sebelumnya. Angkasa telah melibatkan diri dalam perniagaan secara aktif dan membawa koperasi turut bersama. Jadi kita terus mencari peluang-peluang baru supaya dapat disambut oleh koperasi di seluruh negara bagi memenuhi dasar kerajaan Economic Transformation Program ETP. Dan Angkasa juga terus membawa koperasi kepada program yang baru, kepada mindset yang baru, iaitu CTP, Cooperative Transformation Program, untuk tujuan bagi mencapai hasrat yang dicanangkan oleh negara, iaitu 5% menjelang 2013 KDNK negara dan 10% menjelang 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang akan mendapat keuntungan daripada program ini. Dan saya harap kita teruskan menyumbang dan bersama dengan pemain Angkasa ini demi untuk kejayaan kita sendiri dan juga koperasi. Sekian dari topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.